Dekat Freya Purba, ada satu legenda ni, sesiapa yang boleh rungkai ikatan Gordian yang mustahil ni, dia akan jadi pemerintah Asia. Ramai raja dah cuba, tapi ikatan tu tetap jadi misteri yang kusut masai, buat semua orang jadi ragu-ragu. Lepas tu, datanglah Alexander Agung yang muda ni. Dia berdiri depan ikatan tu, bayangkanlah, satu gumpalan tali yang super kompleks. General-general dia dok perhati, expecting dia pun akan struggle macam orang lain. Tapi Alexander tak gelabah. Dia tengok ikatan tu bukan sebagai banyak tali, tapi sebagai satu masalah besar. Dan dia nampak kekecewaan kat muka orang lain. Tiba-tiba, dengan satu gerakan pantas, dia terus tarik pedang dia. Satu potong, padu punya, terus putus ikatan tu. Solution dia memang simple gila, tapi tak ada siapa pun terfikir. Dia bukan setakat rungkai, dia tumpaskan terus. Ini bukan tipu tau, ini tindakan semula jadi yang memang tegas. Kadang-kadang, nak atasi keraguan ni, janganlah cuba nak rungkai masalah satu persatu. Cari je jalan baru yang berani. Jangan sampai tersangkut dalam analisis paralisis tu. Percayalah pada gerak hati korang, ambil satu langkah tegas dan terus action. Solution korang mungkin lagi senang dari apa yang korang fikir. Kalau tindakan berani Alexander ni bagi inspirasi kat korang untuk atasi keraguan secara semula jadi, jangan lupa subscribe Malay Repo untuk kisah-kisah legenda yang lain. Like video ni kalau korang akan happily listen ni hari ni, dan komen cerita terkenal mana yang kita patut kongsi next.